Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Azri bin Cik Senang. Nombor metrik saya pula adalah 2024247946. Okey, tajuk saya pada hari ini adalah mengenai taklid dalam masyarakat Islam, iaitu antara keperluan dan cabaran dalam era maklumat pada masa kini. Okey, pengenalannya adalah taklid ini merupakan amalan mengikuti pandangan ulama atau mazhab tanpa meneliti dalil secara lebih mendalam. Okey, seterusnya adalah dalam masyarakat Islam ini, amalan ini telah lama diamalkan untuk menjaga kesatuan hukum dan panduan hidup. Namun, kemajuan maklumat dan teknologi pada masa kini banyak mencabar dalam segi bentuk taklid tradisional. Okey, definisi taklid pula. Taklid ini berasal daripada perkataan Arab, iaitu kullal, yang membawa maksud mengikut, atau yang lebih dikenali lagi adalah meniru. Okey, dari segi istilah pula, mengikuti pandangan seseorang mujtahid tanpa mengetahui dalilnya, iaitu seseorang itu ia ingin menyampaikan sesuatu dalil, sedangkan ianya tidak mengenali dalil itu secara lebih mendalam. Okey, lawan kepada taklid pula adalah ijtihad, iaitu yang membawa maksud adalah berusaha mencari hukum melalui dalil-dalil syarah, iaitu seseorang itu rajin mencari dalil-dalil syarah dan menghafalnya. Okey, sekian daripada saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainul Simi bin Mahmud. Nama pelajar saya 20244091. Sekarang saya akan membicarakan tentang perbezaan antara taklid dan ijtihad. Baik, apa yang boleh kita faham dengan taklid? Taklid bermaksud mengikuti sesuatu pandangan daripada ulama tanpa mengetahui dalilnya. Berbeza pula dengan ijtihad, yakni ijtihad adalah perbuatan ulama yang mengeluarkan hukum dengan mencarinya dalam sumber-sumber syarak seperti Al-Quran dan hadis. Baik, siapakah yang melaksanakan taklid dan ijtihad ni? Taklid dilaksanakan oleh orang awam seperti kita yang kurang mempelajari ilmu agama ataupun tidak mempelajari ilmu agama secara mendalam. Berbeza dengan ulama. Ulama mereka melaksanakan ijtihad kerana mereka mempunyai ilmu-ilmu yang lebih tinggi dalam bidang agama seperti ilmu tafsir. Baik, apakah tujuan taklid dan ijtihad ni? Tujuan taklid ialah untuk mendapatkan panduan yang mudah dalam agama. Ia juga dapat memudahkan orang Islam supaya memahami ilmu agama dengan lebih mudah. Ijtihad pula ialah bertujuan untuk menentukan hukum-hukum berdasarkan dalil. Baik, apakah kelebihan taklid dan juga ijtihad? Taklid dapat mengjimatkan masa untuk mengelakkan kekeliruan ataupun pecahan umat Islam dengan mengeluarkan satu sumber hukum yang dapat diikuti oleh semua orang. Ijtihad pula ialah untuk mengembangkan hukum-hukum Islam mengikut peredaran zaman. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zahid Irfan bin Zainal. Nombor metrik saya ialah 2024263764. InsyaAllah saya akan cuba berkongsi serba sedikit tentang keperluan taklid pada era maklumat kini. Antara keperluan taklid yang pertama ialah sebagai panduan kepada orang awam. Seperti yang kita tahu pada masa kini, tidak semua orang mampu untuk berijtihad. Tidak semua orang mampu untuk memahami dalil-dalil syarak secara mendalam. Jadi dengan taklid dapat memudahkan, dapat menambah keyakinan orang awam untuk mengikuti hukum-hukum
syarak. Jadi mereka dapat mengikuti hukum-hukum syarak tersebut dengan penuh yakin dan mudah. Keperluan taklid yang kedua pula ialah menjaga perpaduan umat Islam. Perpaduan umat Islam dapat dijaga melalui taklid dengan mazhab-mazhab. Dengan ini perpecahan dapat dielakkan dan segala hukum, segala ibadah dapat dilakukan secara seragam. Jadi mengurangkan perbalahan mengenai pendapat-pendapat masing-masing kerana adanya taklid tersebut. Yang ketiga ialah menjamin kesinambungan ilmu. Sebagai tanda hormat kita kepada ulama dan kepada mazhab terdahulu, ialah dengan taklid itu sendiri. Jadi dengan taklid ni ibadah, hukum jadi sistematik, jadi teratur. Yang terakhir insya-Allah, keperluan taklid adalah menjadi asas kepada ijtihad moden. Ijtihad kontemporari ini masih berlandaskan pemikiran ulama-ulama terdahulu. Jadi taklid ni menjadi antara landasan untuk pembaharuan hukum Islam pada masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Hakim bin Jarul Fazal. Nombor student saya ialah 2024218348. Okey, saya akan membincangkan tentang bagaimana cabaran taklid dalam era maklumat. Seperti yang kita tahu, kita sekarang berada di zaman yang moden, zaman yang maju, zaman yang telah mempunyai pelbagai teknologi-teknologi yang moden. Jadi, dalam pembahasan taklid pada kali ini, antara cabaran yang ada ialah akses maklumat tanpa sepadan. Orang awam yang di mana zaman kini majoriti semua sudah mempunyai pelbagai gadget, pelbagai akses laman sesawang dan sebagainya. Jadi mereka mudah untuk mendapat pelbagai maklumat yang tidak sahih, maklumat yang trending, yang viral pada zaman ini. Jadi mereka akan mudah terpengaruh dengan apa yang disampaikan tanpa menilai apakah perkara tersebut benar atau tidak. Yang mereka tahu ialah mereka menerima apa yang dihujahkan ataupun yang diberikan di dalam mana-mana laman sesawang di media sosial. Ini membuatkan mereka mengambil perkara tersebut tanpa menilai sumber yang diberikan. Jadi perkara tersebut sangatlah cabaran pada zaman sekarang. Ia juga ialah satu sumber yang di mana sebahagiannya yang tidak berautoriti. Maksudnya sumber yang tidak ditentukan, sumber yang tidak disahihkan. Jadi kita tidak tahu apakah perkara tersebut betul atau tidak. Dan seterusnya ialah cabaran yang kedua ialah fenomena anti taklid, di mana wujudnya golongan-golongan yang menolak semua bentuk taklid atas alasan mahu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah tanpa ilmu. Mereka hanya sekadar berkata-kata pada mulut, tetapi mereka tidak mempelajari asas-asas dan dalaman-dalaman ilmu yang penting untuk mereka tahu perkara tersebut adalah benar atau salah. Ia menyebabkan pelbagai perbalahan, perpecahan dalam masyarakat tanpa adanya ilmu. Untuk cabaran yang ketiga ialah kekeliruan mazhab, yang di mana ramai yang mencampur aduk antara pendapat mazhab tanpa memahami konteksnya. Jadi di mana apabila mereka mempunyai satu isu dan masyarakat sekarang mudah untuk mendapat isu-isu yang terkini dan mereka terus membahas perkara tersebut tanpa mendapatkan kesahihannya, mereka terus berbalah dan berdebat antara satu sama lain dengan menggunakan fakta-fakta yang mereka tahu sahaja, sedangkan fakta-fakta tersebut mempunyai pelbagai konteks yang dapat memberikan kebenaran ataupun sebaliknya. Jadi untuk cabaran yang keempat ialah kurangnya rujukan kepada institusi yang berautoriti. Fungsi institusi fatwa, jabatan agama dan ulama kurang dirujuk, di mana mereka boleh dikatakan sebagai malas untuk mencari kebenaran dan sumber yang tepat. Mereka malas untuk merujuk sumber-sumber yang sahih seperti jabatan agama, seperti ulama. Mereka terus memberikan fakta yang mereka tahu sahaja, sedangkan mereka perlu untuk merujuk orang-orang ataupun di mana tempat yang mereka dapat membuktikan kebenaran dan sumber yang benar. Jadi di zaman moden ini, ramai yang lebih percaya dengan apa yang disebarkan melalui media sosial. Jadi mereka semua berpendapat bahawa apa yang mereka katakan, apa yang mereka ingin menghujahkan adalah benar semata. Tetapi sedangkan pelbagai ilmu dan cara-cara di mana mereka boleh merujuk untuk membuktikan kesahihannya dengan seperti merujuk ulama, merujuk institusi
ataupun jabatan yang dapat mensahihkan perkara tersebut. Fikir-fikirkan, Mat. Assalamualaikum.